Cobaan suara 1, 2, 3. Cobaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wan mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Allahumma iftah alaina rahmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma iftah lana abwabal ilmi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر بتدبير خير. أما بعد. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita pernafasan, masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian muzakarah bab faraid menggunakan kitab Unwanul Falah, yang mana kita telah masuk kepada siri yang ke-14. Kalau menggunakan kitabnya ni, boleh sama-sama buka pada muka surat yang ke-24. Tajuk yang ke-12, hal berhimpun sekalian waris. Jadi kalau guna kitab yang ni, yang kali hitam ni, boleh buka pada muka surat 60. Berapa ni? 60. Buka muka surat 66 pada baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 66, baris yang kedua daripada bawah. Kalau guna kitab ni lah. Kalau menggunakan kitab yang Rumi ni, terjemahan Rumi ni daripada Ustaz Rauf Mihad, boleh buka pada muka surat 150.
Mana dah? 159. 159. 159. Baik, habis. Baik, jadi kita tengok terus kepada pembacaan kitab kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. 12, tajuk yang ke-12. Hal berhimpun sekalian waris. Hal berhimpun, yakni keadaan berhimpun, berkumpul sekalian waris. Jadi apabila disebut sekalian waris, maksudnya 15 lelaki, 10 orang perempuan. Itu secara tafsili lah, maksudnya semua sekali ada. Ataupun kalau secara penulisan ijmali, secara borong yang di dalam kitab kita, 10 orang lelaki, 7 orang perempuan. Kalau kita berhimpun lah mereka ni, jadi tak kisahlah sama ada kita nak pakai 10 lelaki, 7 perempuan, ataupun 15 lelaki, 10 orang perempuan pun sama sajalah. Maksudnya ada apabila berlakunya kematian, berhimpun semua sekali. Ada semua sekali. Jadi macam mana? Dan jika berhimpun segala laki-laki dan perempuan. Dan jika berhimpun segala waris. Kalau nak sedap sikit tambahlah waris. Waris lelaki dan perempuan. Ada semua sekali. Lelaki 15 orang ataupun 10. Dan perempuan yakni sama ada 10 ataupun 7, ikut sama aja. Cuma daripada segi kita kita kata bilangan tu, yang kita buat bilang tu, yang tu dia beza dia kat situ je lah. Baik, melainkan isteri. Sebab apa kata ada pengecualian? Istisna dia melainkan isteri. Ilat dia, sebab apa kata melainkan isteri tu? Kerana ia isteri yang mati, yakni si mati. Kerana apa? Kerana isteri itulah si mati. Kan? Dia antara suami isteri. Dalam masalah faraid, apabila suami dan isteri, dia mesti salah seorang yang mati. Dia tak boleh dua-dua orang mati ataupun dua-dua orang yang hidup. Kalau kata dua-dua hidup, siapa yang mati? Kalau kata dua-dua mati, siapa yang hidup? Maka mesti salah seorang daripada dua laki bini, mesti salah seorang yang mati. Okey, untuk contoh yang pertama ni, isteri mati. Melainkan yang ni istisna kata berhimpun sekalian lelaki dan perempuan tu melainkan isteri. Sebab apa? Ilat dia kenapa melainkan isteri? Kerana ia isteri yang mati, yakni si mati. Okey, itu satu masalah. Atau melainkan suami. Ataf pada kata melainkan isteri. Takdir kalam dia. Dan jika berhimpun sekalian waris lelaki dan perempuan, melainkan, lompat baca kat depan, melainkan suami. Sebab apa kita kata pengecualian suami? Ilat dia kerana ia suami yang mati. Contoh pertama, isteri mati. Contoh yang kedua, suami yang mati. Okey, jawab pada kata kedua-dua masalah tadi. Jawab pada kata dan jika berhimpun, kalau kata isteri mati, tu masalah yang pertama. Masalah kedua, suami mati. Jadi jawab pada kata kedua-dua masalah tu, nescaya mengambil pusaka daripada mereka itu mana domain dia? Mereka itu kata sekalian lelaki dan perempuan. Sekalian waris lelaki dan perempuan tu 5 orang jua. 5 orang saja. Jadi dia sebenarnya dia tak payah pun. Okey, kalau kita recall balik, kita ulang balik. Kalau kata 15 orang waris lelaki berhimpun, 3 orang je dapat. Suami, bapa, anak lelaki. Okey, habis. Kalau kata berhimpun sekalian waris perempuan pula, yang 10 orang, maka yang dapat hanyalah sama ada 4 ataupun 5. Tu pun tengok dekat anak perempuan. Maksudnya kalau kata nak jadi 4 ni macam mana? Isteri bagi si mati, ibu bagi si mati, 2 orang anak perempuan paling kurang. Sebab dia berbilang, maka dia menghijab cucu. Okey, lepas tu saudara perempuan, si ibu sebapa, syaqiqah, 4 orang. Ataupun 5 orang. Siapa dia? Isteri bagi si mati, ibu si mati, seorang anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, si ibu sebapa. Jadi untuk tu ada 2 masalah. 2 gambaran masalah. Kena tengok anak perempuan bilangan dia berapa. Okey. Lepas tu pula, masalah yang ketiga, berhimpun sekalian lelaki dan perempuan.
15, 10 orang. Berhimpun jadi 25. Okey, lepas tu pula pengecualian seorang je. Maksudnya sama ada isteri mati ataupun suami mati. Okey, jadi balance dia apabila berkumpul waris lelaki dan waris perempuan, berapa orang yang dapat? Hanya 5 orang saja, ataupun disebut juga sebagai waris utama. Disebut juga sebagai waris utama. Okey, jadi macam mana kita nak tahu 5 orang tu? Dalam kitab sebut dah. Pertama, bapa. Bapa. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, anak lelaki. Yang keempat, anak perempuan. Lepas tu pula waris yang kelima, ada 2 jawapan. Yang kelima, suami. Suami tu waris. Maksudnya orang yang hidup lah, suami. Pada masalah mati isteri, yakni isteri tu si mati, maksudnya meninggalkan suami. Suami tu orang yang kelima. Okey, tu masalah yang pertama. Kalau gambaran masalah yang kedua pula, dan yang kelima, isteri. Isteri tu waris. Pada masalah mati suami. Bila mati suami, siapa yang hidup? Isteri yang hidup. Okey, habis. Jadi dekat sini kita ada 2 gambaran masalah untuk topik yang sama, yakni kalau berhimpun sekalian waris. Jadi kalau kita pecahkan balik, maksudnya kalau kita tengok masalah yang pertama, masalah mana? Masalah kalau kata waris lelaki saja, ada waris lelaki saja. Kan? Jika ada hanya waris lelaki yang berhimpun. Kan? Maksudnya waris lelaki yang berhimpun. Hanya waris lelaki yang berhimpun. Jadi waris lelaki tu berapa orang? 15. Tapi saya buat kurungan 7 lah. 10 orang. Sebab dalam kitab disebut 10. 7 orang. Kan? Yang dapat tu hanya berapa orang? Yang dapat hanyalah 3 orang. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua. Jika ada hanya waris perempuan yang macam mana pula kalau kata jika waris perempuan saja yang berkumpul. Jadi waris perempuan tu sama ada 10 orang. Yang ni kalau dalam kitab dia sebut 7 lah, bilangan dia tu 7. Maka yang dapat hanyalah kita kata 2 masalah lah gambaran dia. Kita kata 4 orang ataupun 5 orang lah. 4 orang ataupun 5 orang. Tu pun kena tengok kepada waris yakni anak perempuan. Kalau kata anak perempuan berbilang, dia menghijab cucu perempuan, jadi 4 orang. Kalau kata anak perempuan seorang, cucu perempuan boleh dapat, maka jadi 5 orang. Yang ni kita tulis lah. Jadi 3 orang ni siapa? Suami, bapa, anak lelaki. Okey. Okey, saya tulis balik dulu.
Jadi kat sini isteri, ibu, anak perempuan, okey, 1. Ada 5 orang. Isteri, ibu, anak perempuan, isteri perempuan, budak anak lelaki. Okey, 1. Habis. Baik, kemudian kita nak tengok pula jika ada siapa? Jika ada berhimpun. Jadi untuk masalah ni, kalau kata waris lelaki saja berhimpun semua. Kalau yang ni jika waris perempuan saja. Yang ni jika berhimpun lelaki dan perempuan. Jika ada sekalian waris lelaki dan perempuan. Baik, waris lelaki ni berapa? 15, waris perempuan 10. Jadi kalau kita tambah 15 orang tambah 10 orang, kita akan dapat 25. Kita akan dapat 25. Baik, jadi daripada 25, berapa orangkah yang akan mendapat pusaka bagi si mati, sama ada isteri yang mati ataupun suami yang mati? Yakni yang dapat hanyalah 5 orang. Baik, 5 orang siapa tadi yang kita ada sebut? Yang pertama sekali bapa, yang kedua ibu, anak lelaki, anak perempuan. Lepas tu suami ataupun isteri. Suami ataupun isteri. Okey. Bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri. Okey, habis. Suami ataupun isteri lah. Tengok siapa yang hidup, siapa yang mati. Baik, habis. Okey, baik. Lepas tu dalam kita punya kitab kita, kitab kalau guna yang ni lah, dia ada ruang untuk latihan. Boleh buat latihan tu. Okey lah, boleh tulis. Cumanya untuk yang kotak yang pertama ni kita tulis lah waris dia. Bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Lepas tu suami. Sebab apa? Si mati itu isteri. Kat sini tulis dah. Si mati itu isteri. Maka yang kelima waris apa dia? Suamilah yang hidup. Kalau boleh tulis dengan bentuk simbol lah. BP, bapa. Yang kedua IB, yakni ibu. Lepas tu yang ketiga AL, yakni anak lelaki. Yang keempat AP, yakni anak perempuan. Yang kelima SU, yakni suami. Sebab apa? Isteri mati. Kat sini tulis dah. Si mati itu isteri. Okey, habis. Okey, kemudian yang seterusnya tulis pula. Mula sekali bapa nombor 1. Yang kedua ibu IB. Bapa BP. Yang kedua ibu IB. Yang ketiga anak lelaki AL. Yang keempat AP, yakni anak perempuan. Yang kelima kat bawah ni isteri. Isteri IS. Okey, lepas tu minta tolong lingkung lah dekat sini. Si mati itu isteri. Kena lingkung, kena bulat. Tu tersalah. Bukan si mati itu isteri. Yakni si mati itu suami. Jadi yang kelima dekat bulat ni tulis IS, yakni isteri. Boleh. Jadi kita tulis balik kat sini lah. Makna kata 5 orang ni siapa dia? Okey, 5 orang ni
Maksudnya bapa ataupun bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, kemudian suami. Jadi kita faham isteri yang matilah. Lepas tu lagi satu, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, isteri. Jadi kita faham siapa mati? Suami yang mati. Okey, habis. Boleh macam tu. Saya tak puas hati. Kita tulis lain. Jadi siapa yang mati ni? Isteri mati. Isteri mati. Jadi bila isteri mati, meninggalkan bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami. Okey. Lepas tu yang kedua pula, situasi yang kedua, kalau kata siapa? Kalau kata suami yang mati. Bila suami mati, meninggalkan siapa? Bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, isteri lah. Suami mati. Okey, habis. Okey, jadi setakat ni saya harap boleh lah. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi. Muka surat 25 pula. Ini kita garis dulu. Qala al-musannif, maka masalah ni dia nak buat pengiraan. Sekarang ni dalam kitab dia nak buat pengiraan apa ni? Dia nak buat pengiraan yang masalah pertama ni. Kalau kata isteri mati, meninggalkan bapa, meninggalkan ibu, meninggalkan anak lelaki, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan suami. Kita nak buat pengiraan yang tu. Maka masalah yang ni, maka asal masalah mati isteri itu daripada 12. Yang ni asal masalah 12. Bagi ibu dan bapa 2 sudus. Yakni 2 1/6. Maksudnya 1/6 bagi ibu, 1/6 bagi bapa. 4. 2 sudus. Yakni 1/6, 1/6. 4. 4. Maksudnya saham dia, bahagian bagi ibu 2, bahagian bagi bapa 2. Saham lah, saya sebut sebagai saham ataupun bahagian dia lah. Kita sambung lagi. Dan bagi suami rubuk. Rubuk yakni 1/4. Dapat berapa? Rubuk daripada 12 yakni 3. Okey, habis. Lepas tu pula, dan tinggal lagi 5. Yakni saham ataupun bahagian yang baki selepas 12 ditolak dengan 4, tolak dengan 3, maka baki dia 5. Dan tinggal yakni baki lagi 5 antara 2 anak. Yakni antara anak lelaki dan anak perempuan kena bahagi 5 tu. Maka anak lelaki dengan 2 kepala dan anak perempuan dengan 1 kepala. Maka jadi jumlah kepala berapa? Jumlah kepala 3. Ni saya baca dulu. Sekejap baru kita buat pengiraan tu sekejap nanti lebih jelas lah. Boleh nak? Maksudnya anak lelaki yang seorang tu diwakili oleh 2 kepala. Seorang anak perempuan itu diwakili oleh 1 kepala. Jadi jumlah kepala 3. Okey, tak apalah. Lepas tu pula, maka dipukulkan, yakni didarabkan. 3 tu apa? Bilangan bilangan kepala itu. Bilangan kepala apa? Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Anak lelaki mewakili 2 kepala, anak perempuan mewakili seorang anak perempuan mewakili 1 kepala. Jumlah tambah 2 kepala dengan 1 kepala jadi 3 kepala. Kat situlah disebut.
Maka dipukulkan, yakni didarabkan 3 bilang-bilangan kepala itu daripada anak lelaki dengan anak perempuan tadi tu. Darab, dipukul, takluk kat situ. Dipukul kepada 12 asal masalah. Jadi 3 darab dengan 12. Bila 3 darab dengan 12, hasil 36. Jadilah 36. Dapat mana 36? 12 asal masalah darab dengan 3, yakni 3 kepala. Maka jadilah 36. Jadi 36 tu disebut sebagai apa? Sah masalah ataupun tashih masalah. Boleh mana-mana pun tak apa. Bagi ibu dan bapa 12. Bagi ibu dan bapa 12. Yakni 6. Yakni 6 bagi bapa, 6 bagi ibu. Dan bagi suami 9. Bagi suami 9. Lepas tu tinggal 15. Maka baki dia 15. 10 bagi anak lelaki dan 5 bagi anak perempuan. Okey, habis. Jom kita tengok. Kita dah baca habis, kemudian kita tengoklah. Jom. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok cara nak kira lah kan. Kita nak kira. Aduh. Okey, jadi dalam kitab dah ada dah jawapan. Semua dah ada dah. Jadi sekarang ni kita nak kira. Cumanya kalau dalam kitab yang kita punya kitab kita dah ada dah kotak. Kotak latihan untuk nak tulis. Nampak tak? Kita nak tulis kat dalam kotak ni. Sama saja macam sebelum ni. Jadi kotak ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 4. Sekejap kita buat kotak dia dulu. Satu, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Baik, jadi sekarang ni kita ada waris bagi si mati. Yakni siapa mati? Yakni isteri yang mati. Jadi apabila isteri mati, maka meninggalkan siapa? Meninggalkan isteri mati meninggalkan suami. Bila isteri mati, dia meninggalkan suami. Okey, jadi kalau kita nak lukis pokok pewarisan dulu. Maksudnya sekarang ni kita ada siapa? Sepatutnya pokok pewarisan besar lagi. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita nak bincang mengenai 25 orang waris. Kan? Jadi daripada 25 orang waris, seorang yang mati, yakni isteri mati. Tinggallah 24 orang waris. Jadi siapakah yang dapat? 5 orang saja dapat. Jadi yang baki tu, waris yang lain tu, kena hijab lah. Dia kena hijab. Jadi saya tak lukis lah untuk pokok pewarisan banyak-banyak tu. Sepatutnya kena lukis semua. Baru kita lebih faham. Tapi macam tadilah, 5 orang saja dapat, yang lain kena hijab, kena halang, kena dinding. Maka kita ada si mati. Si mati ni ada anak perempuan. Si mati ada anak lelaki. Si mati tu isteri, maka dia ada suami. Kemudian ada bapa. Kemudian ada ibu. Baik. Jadi sekarang ni, dia sebut dah tadi sebenarnya. Kan? Dia sebut apa tadi dalam kitab? Maka masalah yang maka asal masalah mati isteri itu, maksudnya si mati ni siapa? Isteri. Lepas tu pula dia kata masalah yang ni asal masalah mati isteri itu daripada 12. Maksudnya asal masalah ni 12. Kita tulis dulu tak apa. Kita tulis 12. Kita tulis dulu 12. Sekejap kita tengok macam mana dapat 12 ni. Lepas tu bagi ibu dan bapa 2
sudus. Yakni 1/6. Okey, si mati meninggalkan ibu. Si mati ada lapis anak. Maka ibu automatik dapat 1/6. Sudus lah ni. Bapa, disebabkan si mati ada furuk waris lelaki, maka bapa sekarang ni ambil 1/6. Sebab tu dia sebut 2 sudus. Yang ni 2 1/6. Sebab apa? 1/6 ni ada 2. Okey, habis. Lepas tu saham 4, yang ni 2. Tak apa, nanti sekejap kita tengok. Dan bagi suami rubuk. Suami ni dapat rubuk. Yang ni 1/4. Sebab apa suami dapat 1/4? Kerana si mati meninggalkan lapis furuk waris. Yang ni lapis anak ataupun lapis cucu. Kat sini ada anak kan. Dapatlah rubuk 1/4 bagi suami. Lepas tu pula, bila kata ada anak lelaki, anak perempuan ni, mengambil secara asabah. Yang ni asabah bil ghairi. 2 nisbah 1. Kan? Anak lelaki memang dia asabah dah. Dia memang asabah dah. Cumanya bilangan kita buat seorang-seorang lah. Buat satu-satu. Okey, jadi apabila selalunya jumpa macam ni. Apabila jumpa macam ni, selalunya saya akan buat apa dulu? Satu orang lelaki. Satu orang lelaki darat 2 kepala. Kepala, tulislah kepala. Maka akan dapat 2. Satu orang perempuan darab dengan 1 kepala. Maka kita akan dapat 1. Jadi yang kat sini lah kalau kita tambah dapat berapa? 3 kepala. Sagi 3 ni lah yang nak darab dengan 12. 3 tu yang nak darab 12 tu jadi 36. Okey, habis. Okey, jadi kita tulis dulu. Kita tulis apa? Kita tulis dulu waris kat dalam kotak ni. Macam sebelum ni saya sebut dah. Yang paling atas sekali, mula-mula sekali kita tulis pasangan dulu. Isteri mati, maka ada siapa? Ada suami. Kemudian si mati ada ibu bapa. Tulislah ibu dulu, tak apa. Bapa pun tak apa, ikut. Kemudian ada yang bakinya adalah anak lelaki dengan anak perempuan. Tak apa, tulis je mana-mana pun tak apa. Okay, habis. Kemudian kotak seterusnya tulis dia punya kefarduan dah. Suami ahli fardu. Berapa fardu dia? 1/4. 1/4. Ibu dan bapa sama-sama 1/6. Cumanya untuk kita kata anak lelaki dengan anak perempuan dia ambil secara asabah. Kan, asabah lah. Lepas tu untuk lelaki tu 2. Perempuan tu 1. Bila kita tambah dapat 3 lah. Okay, habis. Okay, jadi sekarang ni persoalannya macam mana dapat asal masalah 12? Macam mana kita nak tahu asal masalah 12? Kita ulang balik. Jadi sekarang ni kita ada pecahan berapa? Pecahan. Yakni kita ada pecahan 1/6. 1/6. 1/4. Maka kita ada nombor apa? 6. 6. 4. Baik, 6 dengan 6. Adakah nombor sama? Ya, sama. Bila sama, ingat tamasul. Ini tamasul. Bila sama, pilih satu nombor. Yang ni, nombor 6 je lah. Okey, buat pula perbandingan. 4 dengan 6. 6 dengan 4. 4 dengan 6. Okey, tengok. Adakah dia nombor yang sama? 6 dengan 6 ke? Tak. 4 dengan 4 ke? Tak. Dia nombor 6 dengan 4. Maka bukan tamasul. Okey, seterusnya. Adakah dia tadakhul bermasuk-masukkan? Tengok CP4. 4, 8, 12, 16. Ada nombor 6? Tak ada. CP6 pula. 6, 12. 6, 12. 18. Ada tak nombor 4? Tak ada nombor 4. Maka dia bukan tadakhul bermasuk-masukkan. Adakah dia tawafuq? Ada wifid ke? Ada separuh ke? 6, separuh 3, 4, separuh 2. Maka itu adalah kita panggil sebagai kaedah apa dekat sini? Kaedah tawafuq. Okey, bila tawafuq kan kita buat macam mana? 6 darab dengan 4. Yang ni kita ambil salah satu separuh. Contoh, 6 separuh dia 3. 3 darab dengan 4 dapat berapa? Dapat 12. 12. Oh, tak ada ruang nak tulis. Saya tulis 12 terus kat sini. Okay, 12 ni dapat macam mana ni? 6 darab 4. Contoh ni 3.
3 darab 4 dapat berapa? Dapatlah 12. 12 ni lah asal masalah. Macam tu. Okey. Tak, ini tulis elok sikit. Okey, habis. Baik, kemudian bila kita dah dapat asal masalah 12, maka barulah kita boleh bagi saham tiap-tiap ahli waris. Maka suami nak ambil 1/4 daripada 12, ibu nak ambil 1/6 daripada 12, bapa nak ambil 1/6 daripada 12. Yang tu dulu. Jadi 12 bagi 4, 12 bagi 4 3. 12 apa? 12 bagi 6, 6 bagi 12. Macam mana nak sebut 12 bagi 6. 12 bagi 6 kita akan dapat 2. Jadi bila dah ibu 2, bapa pun 2 lah. Maka kita ada baki berapa? Bakinya adalah 5. 5 hendak dibahagikan kepada 3 kepala ni, yang mewakili seorang lelaki, seorang perempuan. Tak boleh. Bila tak boleh, darab 3. Sebab itulah darab 3. Mana darab 3? 12 darab dengan 3. 12 darab 3. Dapatlah 36. Dapatlah 36. Baik, lepas tu yang lain-lain pun kita darab 3 lah. 3 darab dengan 3 dapat 9. 2 darab 3 dapat 6. Bapak pun sama juga 6. Lepas tu yang ni beza dekat sini je lah. 5 darab 3 akan dapat 15. Maka 10 bagi lelaki, 5 bagi perempuan. Kan 2 nisbah 1. 2 nisbah 1 lah. Okay, baik. Habis. Baik, habis. Jadi selesailah untuk masalah. Kita buat satu je lah malam ni. Jadi selesailah untuk masalah mana? Jikalau berhimpun sekalian waris. Patutnya pokok pewarisan ni semualah. Ada semua sekali. Kan kita akan ada anak lelaki, kita akan ada cucu lelaki, kita akan ada bapa, kita akan ada datuk, suami, saudara, bapa saudara, patutnya semua ada. Tapi saya tak buat dah lah. Whiteboard pun agak terhadnya. Jadi kita buat yang ni je lah. Maksudnya apabila ada berhimpun semua sekali waris, hanya 5 orang saja. Siapa dia? Akan dapat ibu, bapa, suami. Sebab apa? Si mati tu isteri, anak lelaki, anak perempuan. Maka waris-waris yang lain daripada lelaki dan perempuan kena hijab, kena halang. Halang oleh anak lelaki, dia halang oleh bapa. Yang menghalang tu. Baik, habis. Baik, jadi saya rasa cukup dulu takat tu, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya, insyaAllah. So orang pun tak apa-apa nak ada dah ni. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada muka surat yang ke 26 pula nantilah. Kita nak tengok pula masalah kalau kata suami pula mati, maka meninggalkan siapa? Meninggalkan waris dia isteri. Maksudnya ada semua lah. Maksudnya ada semua sekali. 15 lelaki, 10 orang perempuan. Jadi siapa mati, suami mati, maka jadi jumlah dia 24. Maka daripada jumlah 24, yang dapat hanyalah 5, yakni isteri dapat, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Nanti kita buat pengiraan yang tu pula, insyaAllah. Baik, jadi yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan saya. Kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علما أكرم وفعنا فما سبك اللهم زدنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam biasalah, kita stopkan yang live dekat ni dulu lah, kat Facebook.